Video kali ni aku nak bawa korang pergi camping dekat satu tempat yang best. Kawasan ni berada di sekitar Jelebu, suatu kawasan yang cantik buat camping yang mantap, betul-betul dekat sebelah sungai. Jom tengok video ni sampai habis. Let's go! Hello guys, welcome back. It's me Gin. Oi, lama tak jumpa lama kita tak upload YouTube So hari ni kita akan pergi camping dengan kawan aku Kai. So sekarang ni dah dalam pukul 4 agak rushing sebab janji semalam pukul 5 sampai sana. So kita dah siap packing barang, kita nak gerak pergi sana. So ada setengah barang dekat Kai. So nanti jom, kita dah lambat ni. So sekarang kita pergi isi minyak dulu. Minyak tak ada ni. Lepas isi minyak kita sambung balik perjalanan kita. Aku sebenarnya nak pergi cuci kereta ni, nak pergi basuh kereta kan. Tapi macam tak sempat Sekarang pun dah dalam pukul 5 kan. Janji dengan member aku tu dalam pukul 5. Tapi tak apa lah, kita terus shoot sana. Assalamualaikum. Sehat shoot Makan dulu bos. Makan dulu bos, lapar bos. Asal kat sini? Asal kat masjid? Tadi hujan. Tu aku lepak jap. Aku terlelap. Lepas tu? Kau call lu baru aku bangun. Sorry geng. Sorry geng. Tambah sikit konten Mana motor kau? Mana aku bawa kereta. Bawa kereta pula. Mana? Piu. Naik kereta kau lah? Mana dekon. Mana dekon. Okey lah. Tak boleh. Bawa zoom. Tak payah zoom kot. Tak zoom. Jauh lah. Jom. Semayang aku semayang dulu. Boleh sempat tak? Sempat bawa apa? Bawa gompat. Kereta konten kau apa? Ya, boleh Boleh. So sekarang kita kat DIY Kita kat DIY sebab kita lupa nak bawa periuk. So kita dah ada dapur untuk masak Maggi kan dan sebagainya. Tapi periuk pula tak ada. So kita singgah jap beli periuk. So satu lagi barang aku tertinggal sebenarnya, kerusi dengan meja kerusi dengan meja aku tertinggal. So agak ralat sikit lah, agak pisang lah. Kita singgah satu lagi tempat, iaitu Petronas kita singgah Petronas dulu. Kali ni apa yang tertinggal? Allah. Kali ni apa yang tertinggal? Kali ni bukan tertinggal, kita lupa nak beli air. So kita beli air mineral dulu, botol besar. So satu lagi guys, kau tengok member beli macam nak pergi 2-3 hari padahal sehari je. Dia beli 3 pack Maggi kat sini So tapi okey lah, tak apa lah. Maggi nasib baik Maggi kan. Kalau tak habis, orang kata boleh simpan expired dia lama lagi kan. Hopefully tak ramai orang sebab kalau ramai orang kadang-kadang kat situ dia akan tak ada tempat lah. Okay guys, so kita dah sampai tempat. Tu dia, kat bawah tu. Tak nampak kan? Sekejap aku tunjuk. Okay guys, so inilah dia tempatnya kat belakang ni. Tu. Kita turun kat bawah tu sekejap lagi. Kosong lah, padu. Tak ada orang parking sini tak ada masalah. Sini okey, sini boleh parking. Boleh parking Dia kalau tak ada QR tu okey tu. Okay, ngam. So kita set up dulu. Let's go. So kita akan set up kemah kat sini Sebab dia strategik sikit, bawah pokok kan. Jauh sikit daripada pokok durian. Atas ni ada pokok durian ni. So kita ke sini sikit, kita set up kemah kita kat sini. Cantik. Ada pokok boleh jadi kata atap lah. Jom set up.
Itu dia. Sound effect lah. Ada. Let's go. Kau tak belah mana? Aku tak tahu. Dia satu side je lah semua. Kita timing macam ni. So sekarang kita orang kata apa? Buat unggun api ya. Unggun api. Let's go unggun api. Sekarang ni dah malam Kita baru lepas solat apa semua tadi kemah-kemah kemah. Kita buat unggun api, lepas tu sekejap lagi kita masak asam pedas. Let's go asam pedas. Asam pedas Kita dah hidup guys. Sudah hidup. Harap dia bertahan lama lah. Kita punya unggun ni. Unggun. Unggun apa? Unggun api. Unggun. Nak masak ayam panggang Ayam manggang ke? Kita nak buat apa ni? Asam pedas Asam pedas. Asam pedas negeri. Nogari. Padu juga. Bukan asam pedas Melaka. Asam pedas Nogari. Nogari lah kita. Let's go. Woi, letak kuali terus. Gas. Asam pedas apa? Belut kan? Kita nak buat kan? Asam pedas bolut campur katak. Aduh. Oh ya. Aduh kau. Loyo lah. Okay guys, so kita masak Maggi dulu. Orang kata santapan malam Maggi bawa 3 bungkus bos. Masa nak pergi 3 hari 2 malam Tapi okey lah. Orang kata standby. Standby orang kata. Apa boleh makan. Betul. So, this is our setup. Jom, kita masak dulu. Bagi dulu guys. Maggi, let's go. 2 bungkus, 3 bungkus. 3 dah. Okay. Kau satu setengah, saya setengah. Steady. Tada. Okay guys. Kita makan dulu guys. Wih, nikmat ni. Dalam lautan je ni dapat Maggi. Memang cara. Tengok guys. Kita tak ada garpu kan. Kita pakai hook apa besi ni. Kemah. Besi kemah macam cangkuk bawah lock. Boleh lah orang kata. Boleh tak boleh. Sudu tak ada boleh ke ni. Tapi tak dapat hidup kuah Asal sangkut gigi. Dia bentuk L. Bila masuk mulut nak keluar tu susah. Kau try sekarang, kau try. Dia sangkut kat gigi atas, gigi bawah. Okay guys, so kita dah habis makan. Alhamdulillah kenyang. So sekarang ni kita lepak-lepak dulu. Basuh dulu. Woi, licin. Walaupun pakai mana? Walaupun pakai mendalah ni sesiku L. Basuh-basuh dulu. Lepas tu kita lepak-lepak je lagi. So kita sekarang siap-siap nak tidur standby nak tidur. Kita tidur dulu. Bangun esok pagi kita mandi. Mandi what? Mandi sungai. Mandi sungai. Let's go. Okay, jumpa korang esok. Ciao.
Okay guys, so dah pagi good morning. So kita akan hari ni kemas-kemas. Belum kemas, kita mungkin masak Maggi dulu kan. Lepas tu kita mandi, kita terjun sungai. Kat belakang sana ada sungai. Oi gila, memang lena lah tidur kat sini semalam. Sejuk. So jumpa je lagi. Saya dah mula syok bercamping. Dan saya rasa ini dunia saya. Dunia So dia punya sungai kat sini. Semalam tak nampak kan sebab gelap. So kat sini sungai dia. Sekejap lagi kita terjun guys. Kemas dulu sikit. Terjun. Kata-kata terakhir untuk hari ni. Kata-kata untuk hari ni. Mulakan pagi dengan mandi sungai. Jeduk ah. Boleh tak? Let's go. Kita mandi sungai dulu. Weh, memang sejuk. Best. Joget ke apa? Dalam weh. Paling hang. Ui, jangan. Jangan mandi sini dalam. Serius. Nampak? Nampak cetek. Okay, kalau Okay guys, so kita baru lepas mandi Oh, memang sejuk air kat sini. Memang tenang. So sekarang kita apa lagi? Kita masak Maggi nak makan kan, lapar. So kita masak Maggi dulu. Macam mana guys? Maggi dah masuk. Sudu pula lupa basuh. Kita pergi basuh sudu lah. Basuh sudu Hari terakhir kita kat sini So memang best. Malam tidur pun memang cun Nyenyak, sejuk. Walaupun kita tutup kemah full, tapi sejuk So kita dah lepas mandi, makan jap. Lepas tu tengok mandi balik sikit ke apa. Lepas tu siap-siap kita ciao. Okay, jumpa korang sekejap lagi. Okay guys, so sekarang kita dah nak balik. Dah kemas-kemas sikit barang yang ada. Tapi sekarang ni hujan pula kat sini. Tengok kat belakang. Sekarang ni hujan pula. So kita tunggu hujan reda sikit. So kita kemas-kemas dan kita gerak balik. Hello guys. Okay, so kita punya vlog kali ni, vlog camping dah habis kat sini. Tadi masa kita kemas-kemas ni tak sempat rakam sebab hujan kat sini So kita dah kemas-kemas kat sini. Kita dah bawa masuk kereta barang-barang, tengok hujan. Ni baru lepas hujan ni. Kita orang tadi memang rushing Kalau nak letak kamera kat luar pun bahaya kan. Betul tak? Asal kau gelak? Pakcik tu senyum kat kita macam buat konten tu dah. Okay, so itu je konten kita kepada kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, like and share. Jumpa korang next video insyaAllah.